Korang hari ni Wan nak tunjuk untuk kita orang punya water container tau. Okey, untuk kita orang punya water container kita ada 4 jenis saiz tau. Okey, dekat bawah ni kita ada saiz untuk 11 liter, kita ada 12 liter, 25 liter tau. Tapi kalau korang nak tahu untuk tiga-tiga saiz yang Wan sebut ni, yang ni adalah untuk yang batch yang lama tau. Tapi kalau korang beli untuk batch yang terbaru, iaitu 28 liter tau. Sebab kalau korang beli untuk 28 liter, dia didatangi sekali dengan dia punya handle dan roda tau. Jangan risau untuk kita orang punya water container. Okey, dia punya material adalah PP plastik tau. Dan kalau korang nak tahu, dia jenis BPA free. So kalau korang nak letak ayam ataupun kalau korang nak bancuh ayam ke dalam ni pun tiada masalah tau. Okey, Wani nak bagi tahu kalau untuk korang beli untuk kita orang punya water container, korang akan dapat apa je. So jom Wani tunjuk kat korang. Kalau korang beli, you guys akan dapat satu brush dan korang akan dapat satu piping pad tau. Okey, dan lagi satu, kalau korang beli untuk kita orang punya water container, dia hanya ada satu versi warna saja, iaitu warna green yang dekat depan Wani ni. So kalau korang berminat untuk kita orang punya water container, korang boleh dapatkan sekarang tau. Dan jangan risau, korang grab sekarang dekat beg puding tau.